Hak supi dak suluh we tengok ni pohon bidara ataupun bahasa Thai dia panggil kata ton pusa. Hak ambil daun dia buat mandi orang mati tu nah. Buat mandi jenazah tu nah. Kita ambil daun dia ni. Ambil daun boleh satu cekok. Ambil daun dia. Ha ni. Ambil lagi boleh satu cekok. Lepas tu pergi gebuh dengan air 2 liter. Ha ni, ambil daun ni. Buah bidara ni ambil daun boleh satu cekok. Pergi gebuh air 2 liter. Bagi orang perempuan hak bersalin. Lepas tu dia habis rang. Dia tak gerak. Dia lemah. Dia akik kaki tangan tak naik. Dia rasa orang panggil apa penat sangat. Bahasa dia nak orang tino hak dia bersalin ni nah. Dia jadi satu orang panggil apa gerbane hak tinggi nah. Untuk lelaki tu ambil daun. Daun bidara ni. Ni mula nak bunga dah nah. Daun bidara ni ambil pergi rebuh dengan air 2 liter. Satu cekok rebuh dengan air 2 liter. We orang tino kita, we isteri kita minum. Beliau gagah klik semula. Alhamdulillah.